Saya rasa siapa nak bercerai ke bang? Hai, Mat. Belum apa-apa dah kata nak bercerai ni. Hang pasal apa, Mat? Saya nak bercerai dengan dunia bang. Oi, Mat. Tinggi sangat tu, Mat. Tinggi. Pasal apa hang nak cerai dengan dunia pula tu? Dunia ni penipu penusta kuat bang. Oi, mantap, Mat. Siapa bangkai tu bang? Ke? Cerai pus cerai semua. Ke? Boleh bang saya cerai dunia. Janganlah, Mat. Relax dulu, Mat. Daripada hang cerai, Mat, baik hang kahwin dengan dunia. Aku boleh jadi coach hang. Kahwin. Coach kahwin. Kenapa nak kena kahwin dengan dunia pula bang? Ay, ya Allah, ya Tuhan. Dunia ni nombor kapal kuat. Ya ke? Allah SWT ni hantar hang kat dunia ni mestilah ada hikmah dia. Jadi adalah tujuan dia, adalah manfaat dia, adalah bahagian dia. Jadi tugas utama hang sebagai hamba Allah Ta'ala ni, hang kena cukupkan amal ibadat hang, cukupkan hang punya keimanan, untuk hang bawa balik ke akhirat. Nak tak nak, hang mesti kena kahwin juga dengan dunia ni. Kahwin Ni tempat beribadat. Sambil-sambil tu memanglah tempat meninggal, Mat. Tapi tempat beribadat yang paling utama. Kalau hang nak cerai, betul hang tak cukup amal ibadat hang, tersadar hang nanti menerak makan pasir hang kat akhirat nanti. Tak apa, nanti aku jadi coach hang. Lah ni, Mat, hang cakap betul-betul ya, Mat. Hang pasal apa hang nak cerai ni? Mesti ada benda ni. Tu bang, ni dah aura ke-19 ni, awet tak jadi. Awet tak jadi, menega tak jadi, kelepek mai semua tak dapat bang. Ya ke? Masalah hang tak ada guru, Mat. Jom kita berdakwah, bertaklim, bertazkiyah dan berhikmah. Masya Allah.